Nak boleh kamu nyawa ni berapa ribu juta Allah Ta'ala pun habis tenaga dia untuk manusia boleh nyawa. Tak percaya pergi hospital, hok kaya-kaya, hok miskin-miskin tak ada nyawa belana, paksa guna oksigen. Nak boleh satu balai oksigen tu berapa puluh rial. Kalau saya kata kalau nak hidup pikul oksigen sama 24 jam, kita nak tak beli beras lah, kita kena beli oksigen. Ini benda ni kena faham mana. Duk saja ni dosa. Kerana mengambil membazirkan tenaga menyawa, tenaga umur, tenaga mata, tenaga telinga, tenaga otak, tenaga orang sarap berapa duk saja ni. Tak ada orang yang paling guna, yang paling banyak kerja tanpa dunia orang Islam sepatutnya. Tidak orang Melayu, orang Islam. Kerana orang Islam ni reti nilai masa, baca ko, kajian ko, pergi kedai pergi kebun ko, nulis ko, tah masuk ko, jahit ko, biar ada kerja dalam masa kita hidup, barulah kita menghargai masa dan menghargai umur yang Tuhan beri pada kita.